Ramai yang silap faham pasal kasut running, geng. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut apa itu kasut running yang sebenarnya, korang kena follow kita dulu, geng. So, geng, jom. Kasut running ni sebenarnya ada banyak kategori of running. Salah satunya kat depan saya ni adalah model kasut running yang sesuai untuk buat speed work. Jadi kali ni saya nak terangkan sebab ramai yang salah faham, diorang pakai kasut speed work ni, diorang lenjan untuk buat long ride. Sebenarnya kasut-kasut speed work ni dia ada jarak yang tertentu. Jadi selalunya kasut yang sesuai untuk buat speed work ni, dia punya jarak hanyalah daripada 5km sehingga 15km. Walaupun jarak dia tidak terlalu jauh, tapi korang kena ambil berat pasal benda ni, guys. Kategori speed work terdiri daripada shuttle, interval ataupun tempo. Short distance running ni, walaupun korang rasa jarak dia dekat, tapi dia boleh bakar kalori korang dengan lebih banyak. Selalunya kasut speed work ni ada yang terdiri daripada foam saja ataupun carbon plate. Jadi kasut-kasut yang ni sesuai dalam kategori korang nak buat speed work. Ada ke kat sini yang pakai kasut speed work ni korang lenjan untuk buat half marathon? Kalau ada, cuba try komen. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan kasut-kasut speed work ni, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.